Okey, Assalamualaikum geng. Okey, ada orang tanya Abang Tebu sebab apa tebu depan ni berminyak. Okey, dia ada tengok dalam YouTube, dia tanya. Jadi dia tanya Abang Tebu lah sebab apa adakah kenapa tak boleh letak gam dekat pipe return ni. Kenapa tak boleh letak gam dekat pipe return. Okey, sebab apa tak boleh nak letak tu? Original dia pun ni Abang Tebu buka ni original dia. Dia macam ni. Nampak tak? Dia tak ada langsung mengganggu laluan. Okey. Kalau kita letak gasket ni okey, kalau kita letak gasket dia ngam je bos. Okey. Dia ngam je. Jadi kita tak perlu nak tu kalau kita pakai gasket. Kalau apa jadi apabila kita letak apa? Kita letak gam okey. Okey, kalau kita letak gam okey. Okey, kalau kita letak gam kalau kita letak gam sekera pun tak ada, kita buat demo je. Okey, kalau kita letak gam, lepas tu kita pun menekan rapat. Okey. Okey, kalau kita tarik nampak tak? Kalau kita tarik ni gam ni dia akan jadi apa? Nampak tu? Lebih-lebih tu. Ni kalau dia mengerah, ni nampak ni. Ni. Lepas tu ni dia akan jadi sempit lubang, nampak? Dia akan terkeluar ni. Abang Tebu tak ikat lagi dengan skru 10 ni. Kalau tekan dia akan jadi lebih keluar. Apabila dia keluar jadi pipe yang 16mm untuk keluarkan minyak, dia akan jadi bertakung. Okey, apabila dia bertakung dekat sini, dia tak cukup nak buang, dia bertakung, dia akan berminyak dekat sini yang pertama. Dan yang kedua, dia akan berminyak dekat sini. Dia panggil tebu banjir flooded. Bila dia banjir, flooded, dia akan menyebabkan dekat sini keluar minyak dan juga dekat sini keluar minyak. Lepas tu kita servis tebu banyak kali pun dia akan menyebabkan bocor juga. Lepas tu mulalah kita nak salahkan yang orang servis tebu. Tapi sebenarnya adalah teknikal. Okay, yang kedua, kita tambahan lagi pipe minyak masuk jangan besar sangat. Dia kalau ball bearing punya 1.5mm, kalau jener adalah 3mm. Lepas tu pipe kena besar. Okey. So dapat sesuatu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe terus.